Apa beza antara ChatGPT Plus dengan ChatGPT Go? Okay, korang nak upgrade daripada free kepada berbayar. So, dua ni kau kena tahu. Okay, yang mana yang paling sesuai untuk korang? Korang kena tahu apa keperluan korang nak gunakan ChatGPT. Okay, macam kegunaan aku gunakan untuk, sebelum ni aku gunakan untuk aku punya belajar. Aku belajar farmasi. So, banyak istilah-istilah yang sangat kritikal. Dia punya knowledge tu sangat complicated. Dan aku memerlukan ChatGPT untuk membantu aku, untuk aku punya study dan untuk settlekan aku punya assignment. Dan sekarang ni aku gunakan untuk aku punya pengurusan dalam bisnes lah. So kau kena tahu apa keperluan korang. Kalau kau just macam gunakan untuk writing yang basic ataupun pertanyaan yang general, okay, kau tak ada kegunaan yang professional punya kerja, okay, kau boleh guna ChatGPT Go. Okay, ChatGPT Go ni sesuai lah untuk yang tak professional punya task. Tapi kalau yang task yang professional, yang dia punya thinking tu, dia punya complicated kan, dan yang tu kau kena guna ChatGPT Plus lah. Kau boleh upload file, kau boleh upload report, kau boleh upload artikel, kau boleh upload tau. And bila kau dah upload, kau boleh suruh dia analyse, and kau boleh bagi tahu dia apa insight and apa improvement yang dia orang boleh buat. Itu yang sangat kritikal, yang bagi aku sangat valuable lah aku guna ChatGPT untuk benda tu. Alright, so kalau korang nak guna ChatGPT, kau boleh try either dua ni lah, ataupun software yang lain pun kita boleh consider lah. Alright, kalau kau suka video macam ni, kau boleh follow, like, comment dan share untuk video yang seterusnya.